Business owner, kalau korang jenis yang malas nak simpan resit, sebenarnya korang takkan rasa insaf kalau tak kena dekat batang hidung korang sendiri. Korang cuba bayangkan kalau korang tak simpan resit, sebenarnya boleh kena sampai RM10,000. Ada yang pernah kena ke? Ada ni. Siap keluar berita lagi korang. Sebab apa? Tak simpan dia punya resit bila beli barang dan juga tak simpan resit bila customer beli barang dengan kita. Kena sampai RM10,000. Berbaloi tak? Hanya sebab resit je. Takkan korang nak belajar dah kena RM10,000 baru nak belajar. Betul tak? So sebab tu korang yang mana business owner yang resit masih berterabur lagi tu, korang pun tak tahu nak start kat mana kan. Ni, file 5 beradik. Yang mana sistem filing ni yang korang akan guna sepanjang 12 bulan korang meniaga ni. Bukan hanya ada label yang cantik je, tak. Tapi ada panduan, ada divider yang korang boleh guna untuk memudahkan cara korang buat filing. So untuk tempahan filing beradik ni, insyaAllah kita akan buka hujung bulan ni. Yang mana belum join lagi kita punya waiting list, jangan lupa join kita punya waiting list dekat bio.